Okay, hai semua. Hari ni saya nak ajar korang cara untuk download software CC Cleaner dengan Defraggler. Okay, cara dia mudah je. Korang buka dekat korang punya Google. Okay, mula-mula saya nak minta maaf kalau suara saya macam sengau sikit sebab saya sesama kan. Okay, korang search nama dia, jangan Piriform. Okay, korang buka ni Piriform lah. Tak pun korang search je lah CC Cleaner ke. Dia benda ni memang famous, jadi dia akan keluar kat sini lah. Ok, cara nak download dia senang je. Korang tekan kat products. Korang tekan nak download kan. Ok, sebelum tu korang baca lah CC Cleaner ni untuk apa, Defraggler ni untuk apa. Tu je lah. Ok, korang tekan buka satu-satu. Ok, nampaknya akak saya kat sebelah. Dia nak cakap sikit. Sekejap Hai semua. Okay, biasalah tu kan. Dia memang hari ni sakit sikit. Jadi kita kena faham lah. Kita kena faham. Okay, so kita fokus. Okay, nak download kan. Korang tekan download sini. Defraggler pun korang tekan download sini. Lepas tu korang tekan dekat okay, sini kan nak download kan. Korang tekan build page. Dia akan tunjuk lah banyak-banyak installer dia. Ni installer ada portable, ni lah slim. Okay, korang tekan yang portable lah. Sebab saya prefer yang portable punya. Jadi saya download yang portable. Lepas tu dia akan terus download lah kan. Defraggler pun sama. Korang tekan ni. Korang suka hati korang lah. Macam installer ke portable. Installer dia install. Saya tak suka sangat. Nanti macam komputer macam banyak ni kan. Nanti saya pakai portable lah. Saya pun download. Download juga sini. Tunggu kejap sementara tu. Macam biasalah, korang semua kan macam wajib baca lah kisah fonsik saya ni. Akak saya gelak, kau hajar betul. Okay, ni budak dia. Saya lah ni. Tapi saya dah tua sekarang Tengok, billionaire tau saya. Okay, ni basikal akak saya, ni saya. Akak saya gelak, kau hajar. Okay. Tu korang dah habis download nampak kan. Korang buka lah folder dia. Show in folder. Okay. Jadi saya tadi download. Inilah yang asalnya. Okay, ni dah siap kan. Lepas tu korang tekan extract. Dia format dia raw. Jadi korang kena pakai software WinRAW lah. Kalau tak tahu, korang boleh tengok dekat tutorial saya dulu. Korang tekan ok. Defraggler ni pun sama. Korang tekan ok juga. Okay, saya ajar korang cara nak guna senang je. Okay, CC Cleaner ni senang. Okay, sebelum nak pakai CC Cleaner, korang kena tutup lah apa-apa internet macam Mozilla ke, Chrome ke, semua kena tutup. Okay, lepas tu korang tekan Analyze. Tekan ni macam korang punya lah. Macam cycle bin saya semua nanti dia tolong buangkan lah. Macam cookies, internet, apa benda saya daripada dulu tak disebut touch ke, cocor ke, tak tahu lah Lepas tu korang tekan Run Cleaner. Tekan OK. Dengan semudah ABC dia akan buang semualah. Siapa pula nak makan ABC ni? Okay, akak saya tengok telefon je sebelah saya ni. Okay, kalau macam ni registry korang. Maksudnya macam registry lah. Kalau korang tak tahu, tak payah tahulah. Okay, scan for issues. Okay, saya tak ada issue. Jadi kalau korang nak, nanti kalau contohnya korang akan ada banyak, korang tekan fix selected issue. Lepas tu dia akan minta korang nak buat backup. Korang tak payah buat backup lah. Lepas tu korang tekan fix all lah. Suka hati lah korang Okay, dah siap. Senang je guna ni. Lepas tu ni tunjuk juga. Macam saya pakai Windows 7 Ultimate 32 bit 32 bit Okay. Akak saya gerak cerita lagi. Saya geram tau. Okay, Defraggler pula Okay, korang tekan. Kalau saya 32 bit, saya pakai yang ni. Kalau korang 64 bit, korang pakai yang ni lah. Dia berbeza Okay, korang tekan. Benda ni akan keluar kalau korang pakai Windows 7 lah. Kalau korang pakai Windows XP ke, Windows 2000 ke, memang takkan ada lah. Alamak. Macam biasalah, komputer saya kadang-kadang memang terpadam. Alah, biasa lah tu. Okay, korang macam gini kan. Sabar. Okay, korang ada partition CDE maksudnya macam ni lah. Korang punya ni CDE. Lepas tu korang tekan Analyze.
Defect glue ni sebenarnya untuk susun data korang lah kan. Macam merah-merah ni dia akan hilangkan. Lepas tu dia boleh jimatkan space lagi. Lepas tu dia boleh lajukan komputer korang. Macam saya ni saya nilai satu-satu nampak. Dia semua tersusun je. Sebab saya hari-hari buat. Korang pun boleh buat lah hari-hari. Okay. Contohnya macam korang kan, dia mungkin boleh akan jimatkan macam dalam ni lah. Tu korang tengah defect dan korang tunggu. Lepas tu korang kadang-kadang korang kena buat banyak kali lah sebab nak bagi dia susun balik kan. Okay, dia lambat. Jadi saya tak nak sungguh. Okay, saya tekan stop. Jadi korang buat-buat sendirilah bagi pun benda ni dia boleh macam apa tah? Saya tak tahu cakap apa. Okay, kalau korang nak mudahkan, korang tekan ni, korang renamekan kat folder sini. Ini pun sama. Lepas tu korang kat sini juga. Okay, siapa kentut tu? Siapa kentut? Farah. Sedap pula. Okay, korang tekan program file korang. Kalau macam saya tekan kat sini lah. Saya dah buat shortcut. Jadi kalau korang tak ada, korang tekan kat C, program file Jadi korang buatlah nama apa-apa. Macam korang sayang saya, korang boleh tulis ice ke apa ke. Tapi saya nak tulis Piriform lah. Sebab yang buat software ni Piriform kan. Okay, dah ada kat sini. Korang tekan okay, dah ada kat sini kan. Sabar okay. Okay saya agak pelik je okay, lepas tu korang nak cantik lagi kan. Korang tekan ni, korang create on shortcut kat desktop. Tu ini pun sama. Yang 32 bit lah. Kalau korang nak 64 bit, korang pakai ni. Lepas tu korang tekan desktop. Okay, dah dekat depan kan. Siapa nak ingat tadi tu? Korang rename lah. Shortcut ni nombor buruk kan. Jadi daripada rename, korang susun lah sana sini ke. Okay. Nampak recycle bin saya. Jadi saya tak nak guna lah. Saya terus buang lah. Okay lah, itu je saya nak cerita hari ni. Dan nak dengar sikit suara akak saya sekejap Yo yo yo. Saya tak tahu akak saya kenapa hari ni. Dia sebut yo-yo je daripada pagi. Okay lah, itu je untuk hari ni. Okay, apa-apa lagi tak faham tanya saya. Okay, bye-bye. Bye-bye, cakap sikit bye-bye. Bye. Comel sikit. Bye bye. Sama je. Okay, bye.